Pernah tak anda terfikir kenapa ya ada sesetengah murid tu kalau bab membaca laju je, tapi bila suruh menulis, alamak penuh dengan silap ejaan, tanda baca pun tak ke mana. Hari ni kita nak kupas satu kajian yang memperkenalkan satu teknik yang sangat kreatif untuk selesaikan masalah ni. Jom kita tengok sama-sama. Walaupun kurikulum bahasa Melayu kita dah cukup mantap, tapi realitinya dalam bilik darjah, ramai murid masih lagi bergelut dengan asas penulisan. Benda ni bukan setakat buat karangan nampak tak kemas, tapi yang lebih penting, mesej tu jadi susah nak faham. Jadi, apa sebenarnya punca masalah ni? Cuba kita fikir sekejap. Anda mesti pernah nampak kan kesilapan-kesilapan kecil dalam tulisan yang boleh ubah terus maksud satu ayat tu. Nampak macam remeh tapi percayalah kesannya tu besar. Tengok je contoh-contoh ni. Perkataan mertua dieja jadi mentua ataupun pensel jadi pensel. Ini antara kesilapan ejaan yang paling biasa kita jumpa, selalunya sebab terikut cara kita sebut hari-hari atau logat. Sikit je beza, tapi boleh buat orang keliru. Okey, jadi kajian ni dah pecahkan masalah ni kepada 3 benda utama yang kita panggil ortografi. Nombor 1, tentulah ejaan yang banyak dipengaruhi logat. Nombor 2, penggunaan huruf besar. Ramai murid lupa letak huruf besar ke awal ayat atau pada nama khas. Dan nombor 3, tanda baca. Tanda noktah, koma, tanda soal. Semua ni selalu sangat gaib dari tulisan mereka. Okey, kita dah faham apa masalahnya kan? Sekarang, jom kita tengok pula jalan penyelesaian yang super inovatif dari kajian ni. Nama dia, teknik ortofonografi. Satu cara baru yang jauh lebih seronok untuk belajar menulis. Apa benda ortofonografi ni sebenarnya? Senang cerita, ia satu teknik mengajar yang guna nota visual yang berwarna-warni, lepas tu ada elemen macam main game. Tujuannya satu je, nak jadikan proses belajar ejaan, huruf besar dan tanda baca ni jadi lebih menarik, senang lekat kat kepala dan yang paling penting, berkesan. Jadi, macam mana ia berfungsi? Murid-murid ni tak adalah duduk dengar je. Diorang akan buat aktiviti macam permainan Saya Editor Muda. Bayangkan, diorang jadi editor, tugas diorang cari dan betulkan silap dalam teks. Best kan? Cara ni bukan setakat seronok, tapi ia bagi latihan yang tersusun, bina keyakinan diri dan yang paling best, ia buat mereka sedar sendiri kesilapan yang biasa mereka buat. Mestilah kan? Mana-mana teknik baru kita kena uji dulu betul-betul berkesan ke tak? Jadi, penyelidik ni pun terus uji teknik ortofonografi ni dalam suasana kelas yang sebenar. Jom kita tengok apa jadi. Untuk kajian ni, 3 orang murid lelaki tahun 5, umur 11 tahun dipilih. Apa yang menarik tentang 3 orang murid ni ialah diorang semua boleh membaca dengan lancar. Tapi bila part menulis, di situlah masalahnya. Jadi, mereka ni memang calon yang paling sesuai untuk uji teknik ni. Nak pastikan kajian ni betul-betul teliti, penyelidik guna satu model 4 langkah yang dipanggil model Kurt-Lewin. Mula-mula, diorang rancang, analisis masalah dan reka teknik. Lepas tu, diorang bertindak, guna teknik tu dengan murid-murid. Seterusnya, diorang memerhati, kumpul semua data dan akhir sekali, merefleksi. Tengok balik semua hasil dan nilai apa yang menjadi. Jadi, prosesnya sangat sistematik. Dan sekarang, kita dah sampai ke bahagian yang paling ditunggu-tunggu. Hasil kajian. Data yang ada ni bukan sekadar nombor tau, tapi ia cerita satu kisah transformasi yang luar biasa tentang kemahiran budak-budak ni. Cuba tengok data ni betul-betul. Graf ni tunjuk markah sebelum dan selepas guna teknik ortofonografi. Perbezaan dia, wow! Murid pertama, dari 60% lompat ke 92%. Murid kedua, dari 38% naik sampai 84%. Dan murid ketiga, dari 34% melonjak ke 74%. Peningkatan ni sangat-sangat drastik. Memang terbukti teknik ni menjadi. Tapi kejayaan sebenar bukan pada markah je. Di sebalik nombor-nombor tu, ada sesuatu yang lebih bermakna, keyakinan diri. Macam yang salah seorang murid ni cakap, dia rasa yakin sebab dah faham. Nampak tak? Perubahan tu bukan setakat pada skill, tapi pada cara dia berfikir. Dan bukan setakat ujian je, pemerhatian dalam kelas pun tunjuk benda yang sama. Sebelum ni, purata skor pengetahuan ortografi mereka cuma 4 daripada 15. Dikira lemah.
Tapi lepas guna teknik ortofografi, skor tu melonjak naik ke 13 daripada 15. Dah capai tahap baik. Ini bukti pemahaman praktikal mereka memang dah meningkat. Dengar pula kata-kata dari seorang lagi murid ni. Kalau tiada tanda baca, orang tak faham. Ini bukan lagi budak yang sekadar hafal peraturan tahu. Dia dah betul-betul faham kenapa tanda baca tu wujud dan penting. Dia faham yang tulisan dia tu adalah untuk orang lain baca dan faham. Satu anjakan pemikiran yang besar. Dan impaknya bukan setakat pada pengetahuan. Tengok macam mana keyakinan diri mereka melambung naik. Faham tentang ortografi? Dari skor 6 naik ke 14. Keyakinan untuk menulis dari 6 ke 13. Sampai keyakinan nak jawab soalan pun meningkat. Ini bukti paling jelas yang kesan teknik ni jauh lebih mendalam dari sekadar markah ujian. So, apa yang kita boleh belajar dari semua ni? Apa makna kajian kecil ni untuk gambaran yang lebih besar dalam dunia pendidikan kita? Sebenarnya, kunci kejayaan teknik ni simple je. Ia kena dengan cara semula jadi murid-murid belajar. Bila kita guna visual, guna warna, jadikan ia macam permainan. Kita sentuh minat dan cara mereka belajar yang berbeza-beza. Bila belajar tu jadi seronok dan relevan, hasilnya memang luar biasa. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan besar untuk kita renungkan. Kajian ni cadangkan, teknik ortofografi ni patut dimulakan dari awal lagi, mungkin seawal tahun 1 atau 2. Sekarang, cuba bayangkan, apa akan jadi kalau pendekatan macam ni bukan lagi sekadar satu rawatan untuk murid yang lemah, tapi dijadikan amalan standard untuk semua murid sejak hari pertama mereka masuk sekolah. Fikirkanlah potensinya.